Masya Allah. Ini paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Segala pujian bagi Allah yang mentadbir sekalian alam, yang mentadbir kehidupan kita sejak daripada alam lahir sampai ke saat ini. Sebaik-baik jagaan adalah Allah yang wali, yang maha menjaga. Sebaik-baik pengawasan adalah Allah yang wali, yang wakil. Sebagai wakil, Allah lah sebaik-baik wakil dalam segala urusan kita. Allah yang hafiz, yang maha memelihara kita. Allah yang muhaimin, yang maha mengawasi kita. Kita sentiasa dalam jagaan, pemerhatian dan pandangan Allah yang basir, yang maha melihat, yang syahid, yang maha menyaksikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Musliman, ibu-ibu, nenek-nenek, anak-anak, cucu. Bagi itu berilah anak lagi. Siap rakam. Masya Allah. Rakam daripada tepi tu. Ni hati-hati tu jangan kan. Baik sangat ni, ikut mak dia datang. Masya Allah. Kenalkan Ustazah. Nama Ustazah? Ustazah Asma Harun. Masya Allah. Darjah berapa? Darjah 4. Barakallah. Semoga membesar menjadi lelaki yang hebat dan unggul. Masya Allah. Amin. Subhanallah, alhamdulillah. Ibu-ibu, nenek-nenek, berwanita sekalian. Tak suka dipanggil nenek. Mari kita tengok berapa nenek dah. Mana nenek angkat tangan? Nenek-nenek buat. Ramai. Itu ahli-ahli VIP atas kursi tu. Kita tahu lah tu nenek-nenek. Esok dengan risau kita akan pindahkan situ. Masya Allah, alhamdulillah. Kita semua wanita yang mengimpikan menjadi wanita solehah. Kita semua mengimpikan untuk menjadi bidadari di jannah. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Wanita solehah di dunia akan menjadi ketua bidadari di jannah. Dia bukanlah ketua segala ketua, sebab ada 4 penghulu wanita syurga. Siapa penghulu wanita syurga yang Nabi sebut? Sayyidatina Asiyah lagi, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Fatimah. Nabi sebut inilah penghulu wanita, keseluruhan wanita syurga. Tapi kita akan jadi ketua bidadari dalam kumpulan dan kelompok kita. Sama ada yang ada suami ke, yang masih hidup di dunia tak ada suami ke, wanita solehah akan menjadi paling indah di syurga. Kalau bidadari syurga yang dari asal syurga itu sangat cantik, tak terbayang, tak pernah terdengar dengan telinga, tak pernah terbayang dengan akal, tak pernah terlihat dengan mata, maka apabila wanita solehah menjadi bidadari, kalah semua, tenggelam semua keindahan, kecantikan, kelembutan, keayuan bidadari syurga yang asal daripada syurga. Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini 1 Muharram 1448. Nanti lebih kurang 10 hari nanti confuse 48 ke 47. Ada orang confuse 46. Yang terlebih confuse 49 ada. Memang kalau tahun hijrah ni dah lebih 10 hari, masa awal Muharram ni ingat lagi 1400 berapa. Kalau yang confuse lagi 1500 dah ada. Kita 1015, saya 15 berapa. Dia dah masuk kurung ke 15. Jadi jarak kita dengan Nabi SAW berapa jarak kita dengan Nabi? Kalau kita sebut 1448, saya rasa nak berdiri lah pagi ni. Dan nampak saya kecil lagi jauh. Saya berdiri. Barulah. Kalau tak kan saya tengok kepala yang belakang gini-gini. Takut balik nanti tengok-tengok leher nanti panjang. Okey, insyaAllah kita berdiri. Macam leher tengkok tu tengok kan. Ini sebenarnya macam ni. Kita tarik. Tak, dia memang kat situ. Tak situ sebab dia rosak dia punya ni, roda. Roda dia. Jadi boleh lah nampak kan. Okey, alhamdulillah. Pagi-pagi makan roti bakar, apa khabar?
Tengah hari makan nasi lauk janggalah. Alhamdulillah. Boleh tu tinggi lagi, tinggi sikit. Masya Allah, petang-petang makan nasi cabudu. I love you. Makan nasi je ni pagi tengah hari petang. Sebelum tidur cari itu. I love you too. Masa kecil suka makan biskuitismo. I love you more. Okey, harap kita tak tutup pandangan wajah depan dia orang. Nanti dia orang memberontak nanti. Dah lah susah nak dapat tempat depan, tiba tak nampak muka. Okey ya? Dah. Boleh ya? Puan okey. Yang penting jangan tutup wajah kan. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama-sama di Masjid Damansara Perdana Petaling Jaya. Dia macam style industri kan. Semua bersih banget. Lepas tu dia panggil apa istilah ni? Greenhouse. Betul tak? Greenhouse. Green bunyi lah. Betul lah green bunyi. Kalau greenhouse kan jadi pokok pula gitu kan. Green building. Sebab memang cahaya matahari. Tambahan sikit-sikit je cahaya lampu. Lepas tu perasan atau tidak? Oh ada kon, ada baru nak kata. Tapi udara ni memang banyak daripada stimulation yang natural lah. Okey lah tu saya tak tahu dah lepas lah. Tapi bahawa aku bersih ataupun bersihkan diri apa dibina oleh seorang Tan Sri yang bernama maklumat ni. Macam semalam pun saya sebutkan maklumat, nampak tak? Hari ni pun kalau ada maklumat sikit yang membinanya Tan Sri, saya tak ingatlah nama. Semalam pun pergi ke satu semalam Tan Sri dari hari ni dia pun dibina, diwakafkan. Tak silap saya, betul tak? Tan Sri Mustafa Kamal. Tan Sri Mustafa Kamal yang mewakafkan masjid ni. Tak tahu nilai berapa juta. Sekali dengan rumah-rumah staff itu jangan ingat bila lah nak ucap. Kenapa lah buat binaan tak siap-siap. Saya datang tahun lepas macam tu juga. Memang itulah konsep industrial. Sebut sama-sama industrial. Supaya saya bukan salah seorang-seorang. Betul kan? Betul. Dia ada konsep namanya konsep industri macam tu lah. Inilah konsep dia. Itulah siap dia. Jadi alhamdulillah nanti tengok Dewan Makan Bawah pun macam tu lah. Dengan build-up yang sangat tinggi, dengan pokok-pokok dan sangatlah unik sebab dia berada di tengah-tengah bandaraya. Kan? Ada di tengah bandaraya. Ada yang sesat ke tadi? Senang dia jumpa. Confuse silap. Pakai silap tak? Pakai banyak. Oh alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Hari ini 1 Muharram 1448 Hijrah. Kita berkumpul di Masjid Damansara Perdana Petaling Jaya. Terima kasih kepada MC Cik Nur Amanina Azira binti Razak. Memang mantap MC kita. Dia baca subhanallah. Cik, moga dikenyakan semua yang solat pada tahun ini. Atau tahun depan insyaAllah. Yang baca Ustaz Mizan, terima kasih Ustaz Mizan Muaz bin Nuzlan, Bilal Masjid. Bila sebut Bilal Masjid, apa benda yang kita baca pagi ini? Malam tadi ada kematian seorang Bilal daripada Masjid Bandar Baru Selayang. Betul kan? Berumur 33 tahun. Sampai umur pun ingat, tapi nama dia Ustaz Haziq, tak silap, Ustaz Muhammad Haziq. Berumur 33 tahun. Sebab saya tengok tarikh lahir ni 1993. Saya lahir 1983. Beza 10 tahun lah. Jadi umur saya 33. Betul tak? Kan nampak macam 33. Okey, 23. Oh terima kasih tak balik saya. Umur saya 43, 22 September 1983. Ada lebih kurang masa 3 bulan lagi untuk tuan-puan fikir lah nak bagi hadiah apa ya. Lebih kurang 6 tu, lebih kurang 3 bulan lebih lah sampai. Okey, kalau nak hantar hadiah boleh je hantar ke galeri Ustazah Asma Haru. Cari je alamat Google ya. Sebenarnya bila saya tengok umur Bilal ni, umur 33 kan. Kalau kita fikir dia lahir 1983 kan. Cuba tengok tarikh lahir. Saya tengok 1983. Mungkin mengikut tarikh lahir kot, belum sampai lagi.
tak apalah kita tengok lebih kurang awal 30-an. Bila tengok punca kematian melibatkan jantung, itu biasanya kalau tak ada punca akhirnya akan ditulis juga punca, tak boleh kosong, tak ada sebab ke tak boleh. Jadi melibatkan jantung. Kalau tengok situasi dia, keadaan dia orang yang sihat walafiat, orang yang cerdas. Bila dibaca tentang penulisan tu, sahabat-sahabat, orang terdekat bagi tahu dia seorang yang selalu mengingatkan orang kepada Allah, selalu mengingatkan orang tentang akhirat, orang yang sangat mesra, orang yang sangat menjalankan tugas sebagai Bilal dengan baik. Masya Allah. Dan bila sebut pasal Bilal, siapa dekat sini cita-cita dia nak jadi Bilal? Tak boleh salah nak jadi Bilal. Siapa kat sini dia memang bercita-cita anak dia jadi Bilal? Ada yang bercita-cita. Masya Allah. Ada orang bila anak dia nak jadi Bilal, tak payahlah Bilal, jadi imam lah, jadi pengurusi masjid. Maksudnya soalannya kadang-kadang jawatan Bilal ini dianggap satu jawatan yang tak menjadi imam. Bilal pun tak bedah. Soalannya jawatan kelas kedua atau kelas ketiga begitu. Tapi kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sekiranya aku dibenarkan menjawat jawatan khalifah dan juga menjadi muazzin, maka sudah tentu aku mahu, aku nak sangat. Kalau boleh menjawat jawatan menjadi Perdana Menteri khalifah. Khalifah ni bukan Perdana Menteri negara, satu negara sahaja. Bila sebut khalifah, dia menjadi Perdana Menteri, Presiden kepada seluruh negara umat Islam. Kalau ketika pemindahan Sayyidina Umar lebih daripada 10 negara. Dan dia lah ketua, maksudnya pusat pemusatan pemerintahan berpusat di kota Madinah. Mentadbir lebih 10 negara. Tetapi sekarang sudah tidak ada sistem khalifah, tiada lagi pemusatan pemimpin Islam tu. Semua berpecah mengikut negara masing-masing. Jadi Sayyidina Umar yang sedia ada sibuk itu berkata, sekiranya aku diizinkan menjawat jawatan sebagai khalifah dan juga sebagai Bilal, maka sudah tentu aku sangat menginginkannya. Kerana mendengar banyaknya hadis Nabi tentang fadilat menjadi muazzin. Di dalam satu riwayat Nabi bersabda, dalam hadis Nabi bersabda, di akhirat kelak para Bilal, para muazzin ini, lehernya panjang. Lehernya itu panjang. Lehernya paling panjang. Bahkan dikatakan gambaran kepalanya paling tinggi. Tetapi para ulama bercakap pendapat menafsirkan hadis ini, syarah hadis ini. Bukan bermaksud dari segi fizikal, tiba-tiba leher panjang macam zirafah ke tak. Tetapi itu adalah simbolik kepada para muazzin ini, dia dapat mencapai melihat amalannya yang begitu banyak dan ramainya manusia yang dia capai ketika azan dia dilakukan. Sebab itu ada hadis Nabi SAW, para muazzin ini bila dia melakukan azan, sejauh mana suaranya didengar, sejauh itulah dia diampunkan dosa-dosanya. Dan jika orang datang solat, datang ke masjid kerana panggilan azan itu, maka apabila seseorang itu sampai ke masjid, solat, beribadah, berzikir, bahagian muazzin atau Bilal itu dia dapat bahagian-bahagian amalan daripada orang-orang yang datang disebab panggilannya itu. Kalau imamnya, imam cuti, masa perut ke imam pergi kerja, imam balik kampung. Kalau imam tak ada, orang kampung tak tahu imam tak ada. Sebab nanti adalah siapa-siapa kabul jadi imam. Tapi kalau Bilal sakit perut ke, Bilal demam ke, tiba-tiba tak ada azan, satu kampung tahu. Satu kampung tahu, oh Bilal tak pergi azan ke hari. Kenapa Bilal tak ada? Sebab itu bukan senang menjawab jawatan Bilal ni. Sebab bukan semua orang berani dan ada kekuatan untuk melakukan kalimah azan. Subhanallah, beliau almarhum Ustaz Muhammad Haziq Bilal Masjid Bandar Senayan meninggal selepas selesai melakukan azan maghrib pada malam tadi. Bermaksud kematian yang pertama yang kita dikabarkan selepas masuknya tahun baru Hijrah. Kan masuk tahun baru tidak?
Maghrib malam tadi adalah seorang Bilal yang sedang sihat dan Allah jemput dia kembali ke sisi Allah dalam keadaan yang sangat indah. Sangat indah. Kalau kita fikir dia tengah sakit tengah ke apa, dia takkan mampu berjalan dan menuju ke masjid dan melakukan azan sampai selesai. Maksudnya keadaannya sihat walafiat dan masih kuat. Kalaulah dia sakit, mungkin pening ke, mungkin jalan dan budaya, dia tak mampu nak azan. Jadi benarlah Nabi SAW bersabda, seseorang itu akan mati dengan apa yang dia cintai. Kita akan mati dengan apa yang kita hidup paling banyak kita buat dan apa yang kita suka hidup. Mudah-mudahan sebab kita suka hadir majlis ilmu, maka Allah ambil kita ketika berada di majlis ilmu. Yang mana majlis ilmu ini adalah majlisnya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan majlis manusia, bukan majlis para malaikat. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya ada malaikat yang apabila melihat majlis-majlis ilmu, lagi-lagi disebutkan majlis-majlis yang berada di masjid di rumah Allah, lalu para malaikat memanggil-manggil malaikat-malaikat yang lain, kemari, di sini, bermaksud di sini majlis ilmu sedang diadakan. Lalu kemudian para malaikat datang mengerumuni majlis itu sehingga memenuhi, sehingga sayap mereka berlapis-lapis, bertingkat-tingkat ke langit, sampai ke langit tempat tinggal para malaikat. Kita tak tahu berapa juta, million ke, zillion ke, trillion ke. Bila sebut trillion, Elon Musk diisytiharkan sebagai manusia pertama trillion ni. Ada baca bila? Gila yang baca-baca kan, tapi kebetulan melintas saya baca lah. Maksudnya orang bukan Islam. Trillion ni mana suku bayar. Bilion ni. Manusia pertama yang ada ni kebanyakannya milenial lah saya dapat. Milenial rupiah lah miliar. Kan? Kalau pergi Indonesia tu jadi jutawan kan? Beli apa-apa main juta-juta, tak main RM1,000. Okay. Subhanallah, puan-puan muslimin muslimat maka Allah sekalian. Mudah-mudahan kematian yang indah almarhum Ustaz Muhammad Aziz itu memberikan kepada kita satu nekat untuk hijrah sebelum kita betul-betul berhijrah ke alam barzakh. Kita bakal berhijrah ke alam barzakh. Siapa dah ready nak pindah ke alam barzakh? Angkat tangan. Okey, tak ada yang ready. Siapa dah tak sabar? Kalau malam nak tidur agak-agak, malam ni tinggal lah esok bangun di alam barzakh. Siapa tak sabar? Pun tak ada. Yang kita ada adalah kebimbangan dan ketakutan. Risau kita ni mati. Tapi dalam risau-risau tu, kita banyak lagi lalai. Banyak lagi tangguh solat. Dan banyak lagi tangguh taubat, tangguh zikir, tangguh hijrah, tangguh apa lagi? Tangguh sedekah. Ini berlawan dengan hujan ni. Dengar cuma ke suara saya dengan jelas. Jelas kan? Saya ni mendekat-dekat. Okey, jangan rasa tertekan di sebelah. Saya nak ucap terima kasih juga Ustaz Amir Fauzan Azim bin Adnan, pengurus masjid. Mana pengurus masjid? Ada kat belakang. Oh, Masya Allah, ini Ustaznya. Muda sangat. Semua orang muda. Semua orang muda ni. Tetapi berhati-hatilah Ustaz tadi. Sebagaimana berlaku pada malam tadi. Orang muda kan almarhum, Masya Allah, apabila Allah sudah memanggilnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Bila tiba ajal kamu, maka tidak akan lambat sesaat dan tidak akan cepat walau sesaat. Terima kasih Ustazah Farah, Ketua Biro Muslimat, ini lama dari bersahabat, Masya Allah. Terima kasih ahli tata kuasa dan semua yang hadir, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mana saya tanpa saya jelaskan tentang garis masa video. Hari ini sebab 1 Muharram kan, 1 Muharram 1448 Hijrah.
Itu jarak kita dengan apa? Bermaksud hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah sudah pun 1448 tahun. Itu yang kita kena faham. Sebab kalau kita sebut umum, jarak kita dengan Nabi 1448-47 tahun itu macam kurang tepat, tapi bukanlah salah. Sebab tarikh itu adalah tarikh permulaan hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Sebenarnya penetapan tarikh hijrah bukan dilakukan ketika Nabi hijrah, tapi setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, khalifah pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar wafat, khalifah yang kedua siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apabila zaman Sayyidina Umar kan dia buat perluasan kuasa yang sangat drastik. Perluasan wilayah Islam yang sangat drastik. Hantar wakil-wakil, hantar surat kepada raja itu, raja ini, macam-macam ni. Pemerintah-pemerintah dunia, hantar sahabat-sahabat Nabi sampai ke China, sampai jauh ni, negara yang tak pernah dicapai. Dengan tujuan nak menguasai lebih 2/3 dunia. Bukan separuh ya. Kalau separuh, 1/2. Dan dengan perluasan kuasa yang bermula daripada Sayyidina Umar, berlakunya penguasaan Islam lebih 2/3 dunia, lebih daripada separuh dunia, semua di bawah pemerintahan Islam. Jadi apabila Sayyidina Umar banyak menulis surat-surat kepada raja-raja, Sayyidina Umar mula berfikir, mesti nak dicatat tarikh, nak dicatat apa? Bukan kalender apa? Hari ini Bapak bilang nak catat tarikh lah tarikh. Tarikh itu bahasa Arab kan, bahasa Melayu tarikh itu. Mesti nak catat berapa hari bulan, tarikh apa, sebab catatan sejarah. Lalu Sayyidina Umar memanggil sahabat-sahabat bincang, kita perlu adakan tarikh hijrah, tarikh Islam. Bila panggil, ada yang cadang bermula daripada Nabi lahir, itulah bermula 1 Muharram ataupun tarikh kelahiran hijrah. Ada sahabat yang cadang bermula daripada tahun kenabian, tahun Nabi dilantik menjadi Nabi, iaitu umur Nabi 40 tahun. Ada yang cadang bila berlaku peristiwa hijrah sekian-sekian. Akhirnya bincang-bincang bersetujulah tarikh hijrah adalah bermula permulaan tarikh Nabi memulakan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Subhanallah. Itu sedikitlah kefahaman, kita tambah sedikit kefahaman kepada kita. Jadi sebelum hijrah Mekah ke Madinah, catatan sejarah disebut sebagai tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, tahun ketiga kenabian, tahun ketujuh kenabian. Apa yang berlaku pada tahun ke-9 kenabian? Apa yang berlaku pada tahun ke-10 kenabian? Apa yang berlaku pada tahun 11-12 kenabian? Sebab hijrah berlaku pada tahun ke-13 kenabian. Jadi kita tak akan jumpa tarikh hijrah sebelum itu. Dan kalau kita perhatikan, zaman tersebut bangsa Arab dia nak menentukan tahun, apa peristiwa besar berlaku pada tahun tersebut. Kan kita biasa dengar Nabi lahir pada tahun apa? Sebab tak ada lagi tarikh hijrah ni. Nabi lahir tahun Gajah. Sebab apa tahun Gajah? Sebab berlakunya peristiwa tentera bergajah Abrahah. Kan? Tentera gajah bergajah Abrahah untuk meruntuhkan Kaabah. Jadi tahun-tahun sebelum itu, kerana belum ada kalender lagi, apa peristiwa besar mereka akan sebut nama peristiwa itu. Tahun gajah, mungkin tahun tak tahu apa lagi lah, tapi yang kita tahu tahun gajah. Penjaga Kaabah pada tahun gajah, masa tahun Nabi lahir, siapa penjaga Kaabah? Siapa penjaga Kaabah? Atuk Nabi, Abdul Muttalib. Sebab kita ni dalam fasa menyambut hijrah kan, boleh ketika hari ni, walaupun tajuk kita ni, tajuk kita apa? Menutup lembaran, membuka harapan. Mungkin kita punya expectation tajuk ni diri kita, tentang diri kita, betul?
Kita nak tutup lembaran tahun 1447, nanti tak berapa terasa sebab tengah tahun 2026. Sebab kita memang di dalam lingkungan kebiasaan, tarikh apa semua adalah tahun Masihi 2026, 2025. Jadi kita tak ada rasa macam tahun baru sangat. Masya Allah, tak rasa sangat tahun baru macam tu lah. Walaupun dapat cuti, tapi masih lagi kuat terasa kalau tahun baru Masihi berbanding tahun baru Hijrah. Jadi tajuk ni ibarat kita nak tutup lembaran 1447, kita nak masuk lembaran baru hari ini 1448. Tapi sebagai umat Islam saya menyeru, marilah kita mula tanam rasa inilah permulaan tahun baru kita. Hari ini kita sambut tahun baru. Inilah tahun baru yang menimbang kembali 1447 yang lalu. Sebab ini bawah kita tambah 28. Jadi 1447 yang lalu adalah peristiwa yang sangat-sangat menyayat hati Nabi SAW melakukan jihad daripada Mekah ke Madinah. Tapi saya nak menundur ke belakang. Jadi tajuk kita ini adalah berkaitan dengan menutup lembaran Nabi dan para sahabat di Mekah, membuka harapan baru di Madinah. Boleh ke? Boleh ya? Jadi saya bukanlah ceramah tentang kita, tetapi apa yang bakal saya ceritakan, dia mesti relate dengan kita. Sebab sirah, sejarah sentiasa berulang. Dan saya akan fokus kepada beberapa sirah atau kisah wanita-wanita yang banyak melakukan pengorbanan pada zaman sebelum hijrah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Watak wanita, watak-watak penting wanita pada zaman-zaman yang sangat mencabar tersebut. Barulah kita rasa, ibu-ibu muslimat sekalian, cabaran dan ujian yang kita lalui ini, sifat yang menimpa kita tidaklah seberapa. Bahkan boleh jadi kita mula faham kita tidak ada apa-apa ataupun sangat sedikit perjuangan kita untuk mempertahankan agama Allah. Bahkan kita mungkin tidak buat kerja menyebarkan agama Allah. Kita hanya duduk berlawan dengan apa? Dengan diri kita sendiri, bukan dengan musuh di luar diri kita. Itu pun kita masih kalah setiap hari, subhanallah. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut juga sebab saya dah langsung menyebut tadi. Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abraham ni dia bukan raja. Dia bukan raja, tapi dia satu pemerintah, satu pemimpin yang bercita-cita besar. Dia nak menguasai sebanyak mungkin jazirah Arab. Dan dia mempunyai tentera yang handal dan juga zalim. Dia pergi ke satu daerah, dikuasai satu daerah, dikuasai satu daerah, dikuasai. Sehinggalah cita-cita terbesar dia adalah untuk menguasai kota Mekah. Kota yang disegani saat itu, kota yang dikatakan ada satu tempat ibadah yang namanya Kaabah, yang sudah bermula daripada Nabi Ibrahim AS. Dan kalau ikut sejarah bermula dari Adam AS. Dan pendapat yang lain mengatakan Kaabah sudah bermula daripada sebelum Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan bumi, lalu para malaikat boleh turun ke bumi, tempat beribadah mereka adalah tapak yang dibinakan Kaabah tersebut. Itu perbezaan pendapat berkenaan bila Kaabah mula dibina. Tapi dalam catatan sirah, yang paling masyhur adalah dibangunkan semula oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau kita baca firman Allah, Allah merintahkan untuk membangunkan semula. Sebab itu dikatakan bermula daripada Nabi Adam sudah membina Kaabah. Tetapi apabila Nabi Nuh AS berlakunya banjir besar yang menenggelamkan seluruh dunia lebih kurang 3 bulan. Banjir besar Nabi Nuh itu bukan 3 hari, bukan 3 jam. Kalau kita banjir kilat berapa jam? Kalau banjir yang lama pun mungkin berapa hari, orang kata banjir termenung. Tapi banjir Nabi Nuh lebih kurang 3 bulan. Dunia tidak ada satu bahagian melainkan semuanya laut. Bukannya banjir itu berlaku di tempat Nabi Nuh saja, melainkan dia berlaku di seluruh dunia. Sebab itu tidak ada kehidupan selepas itu. Kerana itu Nabi Nuh dipanggil bapa kedua. Kalau Nabi Adam dipanggil bapa manusia pertama, tapi Nabi Nuh adalah bapa manusia kedua. Sebab tidak ada kehidupan dan manusia yang hidup melainkan yang berada di atas kapal Nabi Nuh AS.
Dan disebabkan batu besar itulah, maka tapak ataupun binaan Kaabah juga hilang. Dan Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangunkan semula Kaabah. Kalau kita baca firman Allah, bukan dibina tetapi dibangunkan semula. Subhanallah. Jadi berlalulah beberapa ribu tahun, berapa banyak tahun pun muslimat sekalian, Kaabah sentiasa dijaga dan dipindah, bukan dipindah, berpindah-pindah Nabi ke Nabi, Kaabah sentiasa ada. Kalau kita bercakap tentang manasik haji, kenapa dinamakan Arafah? Dan Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Saya baru baliklah 2 minggu lepas ya. Tak cukup pun 2 minggu. Hari Isnin minggu lepas. Hari Isnin minggu lepas balik daripada haji. Kita dengar Al-Hajju Arafah, Al-Hajju Arafah, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah, haji itu Arafah. Subhanallah. Kalau kita baca sirah masuk Arafah, asal kata Arafah, Arafah itu tahu. Arafah itu pengetahuan. Kerana ketika malaikat Jibril mengajarkan manasik haji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab kalau kita tengok semua manasik haji ada kaitan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mina tu tempat masuknya tumpahan darah. Di situ ditumpahkan darah kurban. Ketika Nabi melakukan haji yang pertama dan yang terakhir, sebab itulah haji wada, haji yang pertama dan terakhir Nabi sembelih lembu, sama ada lembu saja atau lembu campur kambing, lebih kurang 60 ekor Nabi saja sembelih. Selebihnya para sahabat. Mina itu dari segi bahasa maksudnya tempat tumpahan darah. Di situ juga Allah perintahkan Nabi Ibrahim menumpahkan darah anaknya Ismail untuk disembelih. Ada banyaklah sejarah yang berlaku di Mina. Berkaitan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Melontar jumlah berkaitan dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim juga. Sama juga dengan Arafah. Bila malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Ibrahim AS manasik haji ketika di Arafah, maka Nabi Ibrahim menjawab Araftu. Lepas tu diajarkan lagi next manasik haji Araftu. Disebut Araftu maksudnya saya sudah tahu ataupun saya sudah faham, saya tahu. Jadi lama-lama dinamakan tempat itu Arafah. Sebab apa? Kerana Nabi Ibrahim setiap kali malaikat Jibril mengajarkan, dia jawab Araftu. Diberilah nama itu Arafah. Kalau nak pergi satu-satu, termasuklah semua, kan? Sa'i, termasuklah tawaf sekalipun, ada kaitan dengan sirah Nabi Ibrahim AS. Okey, panjang pula kat situ kan? Okey, tak suka tak dengar sirah? Sebenarnya dengar apa pun boleh ngantuk. Mencabar ni kan? Okey, harap boleh bertahan. Nanti kita buat aktiviti lompat bintang ni. Lama tak lompat bintang kan? Ustazah janganlah, nanti ke bintang lagi. Nanti nampak bintang-bintang. Betul lah kita boleh lompat bintang, InsyaAllah. Okey, kita akan buat sikit aktiviti, tapi selepas saya cerita sikit tentang atuk Nabi, penjaga Kaabah. Pada tahun Nabi lahir, dan nama tahun itu tahun gajah. Ketika Abraha ini semakin rakus, dia tahu nama dia akan dikilat tinggi, dia akan dapat masuk berada di tahap yang paling tinggi lah kalau dia boleh menguasai Kaabah. Kan kita dengar cerita Abraha buat satu tempat ibadah, istana indah, cantik apa semua, tapi tetap tak ada orang pergi. Orang tetap pergi ke bangunan buruk, binaan yang sangat simple, petak kan. Petak tak ada. Kau punya okey bang. Kita tengok Kaabah. Macam tu je Kaabah daripada dulu sampai sekarang petak. Ada seni lah. Tak ada seni apa-apa. Kalaulah kata nak bina bentuk sama macam Kaabah dekat sini, mungkin sehari siap. Maksudnya tak ada nak fikir panjang macam mana ni nak buat bentuk, tak ada. Dia petak itu. Jadi bagi Abraham, apalah sangat sekadar bangunan simple macam tu, dia bina yang sangat cantik, sangat indah daripada dia kerah, dia zalimi orang bawah dia supaya bina, tapi tetap tak ada orang datang. Kaabah ketika itu dia tahu daripada pelusuk jauh dunia pun datang. Daripada negara-negara yang jauh manusia sanggup untuk pergi beribadah di Kaabah. Ketika itu ibadah di Kaabah adalah menyembah berhala. Dalam Kaabah, luar Kaabah penuh dengan berhala.
Mereka buat juga bentuk tawaf, mereka buat sembahan tetapi menyembah berhala, perbuatan syiriklah di Kaabah. Jadi apabila tentera Abraham mula gerak, sampailah jumpa satu lembah yang dipenuhi dengan kambing. Lalu kerana dia memang zalim, dia jumpa apa-apa kampung ke dikuasai, dia jumpa kambing ke lembu ke, dia akan rampas. Apabila yang dirampas itu adalah kambing yang dimiliki oleh Abu Talib. Abu Talib bila dia dengar kambing dia dirampas di tempat dia ternak, Abu Talib terus pergi bertemu dengan Abraham. Sebab dia orang dalam perjalanan, dia orang berhenti rest, buka kemah. Jadi adalah kemah untuk Abraham macam tu lah. Jadi Abu Talib ni pergi, lepas tu jumpa pegawai. Pegawai kata, apa tujuan kamu? Saya nak jumpa dengan Abraham. Bukan sebarangan orang nak boleh jumpa Abraham. Orang tak berani nak jumpa Abraham sebab pemimpin yang zalim, kejam. Tapi Abu Talib ni bila pergi, Abraham ni sangkakan mesti ada benda besar, mesti ada benda penting ni. Kenapa dia nak jumpa, tak boleh jumpa pegawai, nak jumpa aku direct. Tapi sebab tahu bahawa Abdul Muttalib adalah penjaga Kaabah, jadi Abraham sanggup, setuju untuk jumpa. Kalau tak, semua orang bukan boleh akses nak jumpa Abraham. Lepas tu, bila berhadapan dengan Abraham, apa yang Abu Talib cakap? Abu Talib cakap, serahkan dan kembalikan kepadaku kambing-kambing tu. Kita pun mungkin ingat Abdul Muttalib ni, atuk Nabi nak pergi jumpa Abraham supaya jangan robohkan Kaabah, sebab dia penjaga Kaabah. Lalu Abraham kata, aku sangkakan engkau mahu aku hentikan perancangan nak robohkan Kaabah, ataupun engkau nak bincanglah apa-apa itu. Tapi engkau datang untuk membincangkan tentang kambing kamu. Lalu Abdul Muttalib menjawab, sesungguhnya Kaabah itu ada tuannya, maka tuannya lah yang pasti akan menjaga Kaabah, dan kambing itu akulah tuannya, aku kena jaga kambing-kambing aku. Kalau dari sudut zahir kita nampak, ya Allah, dah kenapa aku tak? Sebenarnya sangat bijak. Sangat bijak. Kalau dia direct pergi, janganlah serang Kaabah, tak jadi. Janganlah urus Kaabah, tak jadi. Tetapi dia memberikan amaran yang tersirat. Sesungguhnya Kaabah itu ada tuannya, maka tuannya pasti akan menjaga. Itu bukan bawah kekuasaan aku. Sebab aku dan juga penduduk Mekah takkan mampu untuk menandingi. Sebab dikatakan tentera Abraham, ada sejarah menyebut, ini antara yang macam 80,000 tentera. Bukan 8,000. Dia kerah semua tentera. Lepas tu dengan gajah. Pada zaman tersebut tak ada orang gerak dengan gajah. Sekarang kalau orang gerak dengan gajah dalam bandar, apa jadi? Orang akan lari walaupun seekor gajah, orang akan lari. Sebab kita tahu gajah ni dia punya tenaga tu luar biasa. Kalau kereta tu dia boleh je pendek, orang akan lari. Bayangkan datang dengan bergajah. Lepas tu, subhanallah tuan-puan, Abraham pun senang hati je lah. Oh, kau datang sebab kambing, dia pun dapatlah kembali, beri balik kambing yang dirampas. Lepas itu Abraham bagi pesan, sekarang engkau pergi sampaikan kepada penduduk kota Mekah tu supaya mengalahlah, tak perlu berlawan lah. Baik sereda awal-awal lah, tak perlu pertahankan Kaabah lah. Sebab kau tengoklah tentera aku ni macam mana. Lalu pulanglah Abdul Muttalib beritahu kepada penduduk kota Mekah, kita tak perlulah buat apa-apa, masing-masing cari selamatkan diri, pindahlah kamu ke balik-balik bukit, jelah kamu daripada kawasan Kaabah ni. Lepas tu ada seorang kata, tidak, kami tidak akan tinggalkan Kaabah, kami akan mempertahankan Kaabah sekian-sekian. Lalu Abdul Muttalib, tak apalah kalau siapa yang nak jaga, nak stay dekat sini kan, I move. Okay. Maksudnya geraklah. Sebab apa? Abdul Muttalib kata dia dah tengok apa semua, berpindahlah sebahagiannya ke balik bukit jauh daripada kota Madinah. Dan kita tahu apa yang berlaku bila datang rombongan tu. Allah perintahkan dalam surah apa? Surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Sebut sama-sama. Surah Al-Fil. Jom kita baca surah Al-Fil. Adik cari. Saya hafal surah Al-Fil, cuma nak baca dengan terjemahan sekali. Kita baca sama-sama surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok orang kiri kanan, ada yang tidur tak? Okey, huruf-huruf
kesian Ustazah tu. Menekan-nekan dia Islam. Okey, orang sebelah kiri pula. Okey, awak bersama dia. Saya tengok macam mana ikut dia. Okey, jangan segakan sini. Pusing-pusing kepada. Okey, gerak-gerakkan sini. Buatlah awak itu. Betul, ada buat macam ni. Buatlah gaya buatlah tangga. Gaya bebas. Buat. Okey, sebab kita nak kembali fokus. Menarik tak cerita ni? Ada tak macam pengetahuan baru ada? Adakah yang baru yang kita mungkin tak biasa dengar ke ataupun dah dengar tapi lupa? Okey. Subhanallah, kita nak baca sama-sama surah Al-Fil. Dan ada ini yang saya nak kongsikan dari surah Al-Fil. Okey, kita start balik. Kita isi minum air sebab masuk musabaqah kan? Masuk dulu. Mic tadi macam mana nak? Okey, bismillah. Terima kasih yang komen. Yang komen betul menarik. Tak komen? Kita ada 2,200 dekat TikTok. Kita ada 135,000 dekat muka buku. Muka buku ni memang kena blend teruk. Memang orang tak nampak layar buku. Sekarang TikTok lah naik. Sekarang 2,200. Menarik. Terima kasih. Saya kena menarik. Okey, subhanallah. Kita nak baca surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca sama-sama dengan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Ada satu keadaan yang satu ketika masa ni saya tengoklah 4 tahun lepas macam tu. Ada satu kenangan yang agak besar lah yang menimpa saya di media sosial. Yang mana ada pihak-pihak sengaja potong-potong sampai orang salah faham, lepas tu kecaman secara terbuka begitulah. Kecaman tu bukan sikit-sikit lah. Maki hamil yang sangat dahsyat. Saya sebenarnya bukan sedih sangat kena maki, tapi yang sedih-sedih adalah asbab fitnah. Ramai orang salah faham dan orang yang tak sepatutnya memaki. Jadi kesian lah. Kesian yang pemaki-pemaki itu dimaki yang benda yang tak sepatutnya. Kalau maki benda yang berbaloi pun tak boleh juga. Tapi benda fitnah lagi kasihan. Masa tu memanglah sedih, lah sedih. Kan? Macam sedih lah, nangis, sedih lah. Nak keluar rumah aku rasa macam. Saya pun bertemu lah, Allah izinkan saya bertemu dengan seorang ulama, seorang alim, seorang guru. Dia tahu situasi saya, dia kata, Ustazah baca banyak-banyak surah Al-Fil. Baca banyak-banyak surah Al-Fil. Ulanglah berapa kali, 10 kali ke berapa. Dan bila membacakan, kan? Bila membaca ayat, kalau kita tengok ayat, sebenarnya daripada setiap ayat, dia kata mudah-mudahan Allah akan melontarkan sebagaimana Allah melontarkan tentera Abraha dengan batu kecil yang dibawa oleh burung sampai semua mati, tentera mati. Yang tak mati seorang je, Abraha seorang tak mati. Tentera kuda semua dah lari. Ada binatang yang mati juga, sebahagian gajah lari. Tapi Abraha, Allah izinkan dia hidup dan dia boleh kembali ke negeri dia ataupun ke rumah dia, ke tempat dia. Tetapi sebenarnya ada tujuan. Bila dia lari dan kembali, rakyat-rakyat dia ataupun orang-orang bawah dia berkumpul, di situlah Allah tunjukkan kematian yang mana tidak ada di setiap kulit dia, melainkan keluar nanah-nanah yang berbisa dan busuk. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan terhina begini. Yang lain semua mati di tempat kejadian, tetapi yang lain Abraha seorang boleh kembali, tapi akhirnya dia mati dalam keadaan amat tersiksa. Okey, kita perhatikan maksud. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat, alam tara kaifa, tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu telah melakukan, Tuhanmu telah memperlakukan kepada tentera bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi fadlih. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan fadlih, kebingungan, porak-poranda, bolak-balik, ataupun kalau kita tengok sebagian terjemahan dalam keadaan yang memusnahkan mereka. Fadlih ni dalal. Kan kita baca surah Al-Fatihah, waladhdallin, dan jauhlah kami daripada jalan-jalan yang sesat, kan, orang-orang yang sesat. Fadlih ni sesat. Maksudnya kebingungan, orang sesat ni orang kebingungan, tak ada hala tuju. Jadi Allah mengucuk Nabi Muhammad SAW, tidakkah kami telah memperlihatkan kepada kamu bagaimana kami telah melakukan kepada tentera bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka itu berbalik semula kepada mereka. Itu yang kata kalau siapa yang diuji dengan fitnah ke, salah faham orang ke, orang umpat keji ke, kita rasa sedih, umpatan itu tak benar, orang buka aib kita ke, atau apa pun bentuk ujian yang melibatkan kezaliman manusia lain. Orang tipu ke, orang khianat ke, orang mungkin janji ke, subhanallah. Kemudian tengok ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia telah menghantarkan kepada mereka pasukan burung yang berbondong-bondong. Ababil ni grouping, sampai dia lihat umpama seperti awan hitam yang datang bergerak serentak. Bila dia lihat, oh burung, akal burung lawan gajah, apalah sana. Tapi burung itu membawa batu kecil. Bila dijatuhkan, tengok ayat seterusnya, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu menjadilah mereka hancur berkecai seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pernah kita tengok daun, lepas tu berlubang, sebab ulat makan. Dia ulat ni bukan makan daripada tepi sampai habis daun, dia makan bulat-bulat, kan. Begitulah umpamanya bila batu itu jatuh, contoh pada tangan jadi berlubang, jatuh pada perut gajah tembus, jatuh pada dada tembus. Sebab itu ayat ini sangat jelas. Allah nak suruh kita boleh faham dan boleh bayang betapa panasnya batu yang dibawa oleh burung-burung, dan paruh burung itu Allah izinkan tak hancur, tetapi bila jatuh terus berlubang apa sahaja yang terkena. Jadi bijaklah Abdul Muttalib suruh apa? Keluar daripada kawasan kota Mekah, sebab burung dengan semua itu supaya tak terkena. Maka orang yang masih stay pun keluar bila melihat datangnya gerombolan tentera yang sangat dahsyat ini, mereka sempat keluar menyelamatkan diri. Jadi kata-kata Abdul Muttalib sangat benar dengan yakin dia sebut depan Abraha. Kaabah itu ada Tuhannya, ada tuannya, maka tuannya lah yang akan menjaganya, bukan kami. Kami tidak ada kuasa untuk menjaga. Masya Allah. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Okey. Jadi tuan-puan, muslimin-muslimat, sahabat-sahabat para wanita sekalian, inilah antara ayat yang boleh jadi kekuatan dan bagaimana Allah memujuk Nabi SAW. Cerita saya tu tadi, saya pun baca lah. Baca, menyenangi baca. Ya Allah. Tapi kita tak ada plan pun. Biar orang yang fitnah tu kena apa ke, jatuh longkang ke, kena. Tak ada. Kita maksudnya kita serahkan kepada Allah. Tapi pendek cerita, selepas itu ada hamba-hamba Allah yang ada otoriti dalam masyarakat. Dia bukan membela saya, tapi dia mengeluarkan satu tulisan yang mendiamkan para pemfitnah. Kemudian akhirnya para pemfitnah tanpa saya minta, siapa-siapa ni saya tak akan maafkan, nanti hantar LOD ke tak. Tapi mereka buat declare di media sosial, saya mohon maaf kepada saya Azmah di atas fitnah yang telah disebarkan. Saya bertanggungjawab sekian. Saya kata, ya Allah, dalam tempoh sehari dua saja, saya ulang-ulang baca ni supaya Allah melontarkan kembali fitnah itu kepada yang melakukan fitnah. Sebab itu perancangan Allah
sebagaimana Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, tidakkah kamu melihat perancangan jahat mereka itu dibolak-balikkan ataupun menjadi kebingungan mereka sendiri, kebingungan dengan perancangan jahat mereka itu. Subhanallah. Jadi tuan-puan muslimin muslimat, sekarang pukul berapa? 11.30. Ceramah kita ni sampai 11.45. Ya, 11.45. Masya Allah. Ada 15 minit lagi. Okey. Subhanallah. Jadi biasanya saya tak tepat tu 9.45. Susah nak percaya. Kita cakap setengah jam lagi pukul 12 boleh? Boleh ya, setengah jam lagi. Okey, kita kena buat senaman regangan kejap. Okey, sekarang kita nak buat apa pula? Sama juga, letakkan tangan di atas bahu orang kanan. Bahu kanan. Jangan kiri-kiri, jangan libatkan lagi orang kiri. Orang kanan dulu. Tak boleh capai tak apa. Yang mana boleh capai? Okey, sekarang urut dulu kiri bahu dia betul-betul urut. Urut kuat-kuat sikit. Okey, jumpa tak bahu dia? Jumpa. Okey, sekarang tumbuk sikit. Tumbuk bukan sikit, kuat-kuat. Tumbuk bahu dia. Kiri kanan tumbuk. Okey, dia tumbuk. Dia nak musik sikit kan? Okey. Lepas tu sekarang karate tak? Karate kiri kanan kuat-kuat. Karate pinggang dia pula. Okey, kira berapa lapis pinggang dia? Okey, karate pinggang. Turun ke bawah sikit, karate pinggang. Kiri kanan. Dengar untuk pinggang, dengar dulu lama. Karate sikit pinggang dia. Okey, sekarang turun pinggang dia. Ataupun dia nampak tak hilangan tu? Okey. Sekarang balas balik kepada orang sebelah kiri. Urut lebih kuat dari tadi. Ini waktu kita balas. Dan yang lebihnya tadi ni, orang sebelah kiri boleh minta nak urut bagian mana. Bagian mana je? Mau ke? Boleh minta, boleh request. Sebelah kanan. Tanya nak urut lebih bagian mana. Yang tak dibenarkan siap balik lagi. Saya balik jam ya. Sepuluh kaki. Okey. Okey, urutlah betul-betul. Macam main-main. Okey. Sekarang tumbuk. Tumbuk kiri kanan sampai pinggang tumbuk. Dah lama rasa nak tumbuk orang kan. Inilah waktunya. Kita tumbuk sebelah. Okey, tumbuk. Okey, alhamdulillah. Dah tumbuk. Karate. Oh, karate. Ini karate kita tahu. Nak karate kapan nak lepas? Karate dengan sebenarnya. Subhanallah. Okey, alhamdulillah. Kawan sebelah, terima kasih dah lagi. Kalau boleh nak urut lagi. Suara saya ni serak. Ini bukan suara sebenar saya. Kalau dia orang terkejut, ya Allah. Rasanya kesialan dia Ustazah. Bang. Tak, ini suara serak. Tak habis lagi serak. Sejak balik ahli tu betul-betul juga dekat tanah suci. Kalau suara sebenar memang sedap. Sedap lagi. Ini suara jantan yang keluar ni. Jadi kita minum air susu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput minum air. Jemput semua minum air. Ada yang puasa kan? Jemaah yang puasa. Okey. Sebab ada 30 minit saja, saya kena laju sikit. Semua dah bangun dari tidur ya. Kita nak baca doa tidur ni. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa minal nusyur. Okey. Saya tak akan cerita tentang peristiwa hijrah. Memang sekarang penceramah pendakwah banyak cerita pasal apa yang berlaku hijrah saja. Saya cuma nak, kan tajuk kita menutup lembaran, menutup apa-apalah yang nak ditutup tu, dan membuka harapan. Macam tu. Kita tak akan jadi diri kita hari ini melainkan kerana sejarah yang lalu kita jadi lebih kuat, lebih tenang, lebih matang.
kita lebih memahami banyak perkara asbab ujian-ujian yang lepas. Jadi hidup kita ni banyak dibentuk oleh ujian, bukan nikmat. Itu kita faham. Yang membentuk kita hari ini, jadi diri kita hari ini adalah ujian, bukan nikmat. Kalau pada sebatang pokok, ujian itu akar. Manakala daun, mungkin bunga, mungkin buah, itu adalah nikmat. Itu gambaran nikmat. Datang je, angin kuat, ribut ke apa, daun berguguran, buah pun gugur, kan, bunga pun gugur. Tapi yang masih gugur adalah akal. Yang mengakar diri kita menjadi terus kuat, walaupun selalu rasa nak rebah, selalu down, selalu sedih, kemurungan dan sebagainya, adalah akar ujian. Akar ujian. Besarnya hikmah ujian. Jadi sekarang kita nak pergi laju-laju sikit daripada tahun pertama kenabian sampai tahun ke-13 kenabian, apa yang berlaku. Jadi nak tahu tak? Okey, nak tahu kan? Alhamdulillah, saya dah cakap je nak tanya. Baik. Subhanallah, tahun pertama kenabian, Nabi dilantik menjadi Nabi. Kita tahu peristiwa di dua Hira, Jabal Nur. Jabal Nur, dua Hira. Okey, kita skip cerita detail tu. Yang penting poin utama pada tahun pertama kenabian ini adalah bila Nabi pulang daripada Gua Hira, kemudian Nabi menggigil-gigil ketakutan. Apa yang Sayyidatina Khadijah buat? Selimutkan Nabi dan peluk Nabi. Siapa ada suami kat sini angkat tangan? Angkat tinggi. Saya tak berapa nak ngaku ni separuh ni. Tak ada salah, dia macam tak ada ni. Nak tenang ni. Okey, siapa ada suami? InsyaAllah yang belum berkahwin, anak-anak muda kita mungkin diberikan suami yang soleh, pada waktu yang tepat, dekat dan cepat. Yang Amin ni nampak yang itu pun nanti. Amin tunggu anak cucu kan. Yelah, kalau ada yang dah suami meninggal ke, bercerai hidup ke, insyaAllah dia berikan suami soleh. Okey. Pernah tak kita selimutkan suami kita ni? Selimutkan tidur ke? Oh, pakaikan stopir bagus. Ya, selimutkan tidur tu biasalah. Masa suami baru lepas beli gelang apa, kita kan jadi isteri solehah. Kan, sampai suami tidur, begitu kan, romantik. Tetapi yang Sayyidatina Khadijah selimutkan ketika ujian. Ketika sedang takut, kebimbangan, bersedih, keliru. Sebab Rasul dah lama pergi ke Gua Hira tu, dah banyak kali pergi Gua Hira, bersendiri mencari-cari Tuhan, melakukan ibadah mengikut ilham yang Allah beri, memuji-muji Tuhan sekalian alam. Sebelum betul-betul menerima wahyu, Allah dah bagi ilham kepada Nabi bagaimana nak memuji dan memuja Tuhan sekalian alam dan sebagainya. Tak pernah jumpa siapa-siapa, tapi satu hari Nabi, malaikat Jibril datang dalam rumah sebenar, sudah tentulah menakutkan dengan suara yang tegas, Iqra, bacalah sekian-sekian. Jadi Nabi Muhammad balik dalam keadaan ketakutan, menggigil macam nak demam, menggigil. Kita ni jarang takut sampai menggigil. Biasa kalau takut, suara je lah takut tapi tak ada gigil. Maksudnya ketakutan teramat. Jadi Sayyidatina Khadijah terus menyelimukan dan bermeluk. Dan inilah kalimah agung. Inilah antara satu-satunya kalimah dalam catatan sirah berkenaan dengan Sayyidatina Khadijah. Selain daripada yang malaikat Jibril menyampaikan salam daripada Allah kepada Sayyidatina Khadijah. Sebab kalau perhatikan hadis Sayyidatina Aisyah sangat banyak. Hadis Ummu Salamah pun banyak. Hadis daripada isi Nabi lain banyak. Tetapi kita jarang bertemu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Khadijah. Betul tak? Sebenarnya tak ada. Kalau hadis Sayyidatina Aisyah berkata bahawa Nabi SAW berkata sekian. Tapi hadis Sayyidatina Khadijah tidak ada. Para ulama kata kenapa? Sedangkan sejak daripada Nabi dilantik menjadi Nabi, Sayyidatina Khadijah sempat 10 tahun menjadi isteri Nabi, menjadi isteri kepada Nabi Muhammad sebagai manusia biasa 15 tahun. 15 tahun. Daripada umur Nabi 25 sampai 40 kan 15 tahun. Ketika itu Nabi adalah watak lelaki biasa dan menjadi isteri kepada seorang lelaki dan Nabi 10 tahun. Sebab Sayyidatina Khadijah meninggal ketika umur Nabi 50, setelah 10 tahun mendapat wahyu kenabian. Dan satu-satunya isteri Nabi yang hidup dengan Nabi dalam dua alam.
Maksudnya alam sebagai manusia biasa dan alam sebagai Nabi dan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Khadijah? Para ulama mengatakan kerana Sayyidatina Khadijah ditakdirkan melalui tempoh-tempoh paling sukar, paling payah, sehingga kan pada saat itu para sahabat, maksudnya tidak ada proses untuk menerima, khususnya daripada Sayyidatina Khadijah. Daripada sahabat-sahabat ada bercerita sekian. Subhanallah. Okey. Jadi tahun pertama, apa ungkapan Sayyidatina Khadijah daripada peluk dan tenangkan suami ini? Kalau suami kita sedang ada masalah, ada ujian, dia tengah sedih, kita buat apa? Tak buat apa-apa, Ustazah. Dia kan lelaki. Kesian lelaki. Mereka juga berhak bersedih. Mereka juga berhak terluka. Mereka juga berhak merajuk. Okey, saya tanya orang perempuan yang ada suami. Bulan ni, ada tak suami kita merajuk? Bulan lepas, setahun berapa kali dia merajuk? Kesian lelaki. Soalannya mereka tak ada ruang untuk merajuk. Kalau merajuk, ini lelaki pun nak merajuk. Ini lelaki pun nak sedih. Jadi akhirnya, dia tak boleh. Soalannya, macam dia kena cover lah semua. Lelaki tak boleh lemah. Padahal mereka juga ada keinginan tu, nak dipujuk tu. Okey. Tetapi bagaimana Sayyidah Khadijah dikatakan? Dialah isteri yang tidak pernah menyakiti hati Nabi SAW. Bahkan dikatakan kenapa tidak ada kisah. Kalau Sayyidah Aisyah, kisah-kisah si Nabi, bahkan Nabi pernah pulaukan semua isteri sebulan penuh. Nabi pulaukan, bukan sahaja tak bercakap, tak makan sama, Nabi tak balik, Nabi tak bersama, Nabi tak sentuh isteri. Maksudnya semua isteri daripada Sayyidah Khadijah pernah melakukan perbuatan sampai Nabi sedih, Nabi duka cita, Nabi kecil hati dan sebagainya, Nabi terluka. Tetapi tidak ada cerita yang menyatakan bahawa Nabi berkecil hati ataupun terasa hati dengan Sayyidah Khadijah. Jadi di situ ada yang riwayat sahabat-sahabat menceritakan Khadijah tidak pernah meninggikan dan tidak pernah membantah Nabi, walaupun ketika dia berkahwin dengan Nabi, dia adalah wanita Ratu Mekah, digelar At-Tahirah, wanita paling kaya dan paling berkuasa di Mekah, dan kekayaan dia boleh mengatasi seluruh penduduk dan orang-orang kaya Mekah. Dia adalah wanita bangsawan dan bernikah dengan seorang lelaki yang miskin, yatim piatu. Bahkan Rasul pernah bekerja di bawah Sayyidah Khadijah membawa barang dagangan. Tetapi betapa Sayyidah Khadijah boleh jadi isteri kepada Nabi Muhammad. Kalau kita fikir logik, ialah isteri Nabi mestilah jadi macam tu. Kita tengok sirah-sirah kisah isteri Nabi yang lain tidak sebegitu. Tetapi Khadijah menjadi isteri kepada lelaki biasa selama 15 tahun sebelum dilantik menjadi Nabi. Tapi dikatakan Khadijah seorang wanita, bila dia jadi isteri, dia jadi isteri betul-betul. Itulah. Kita pun betul-betul juga, bukan main-main, kan? Tapi betul-betul masa Isa, masa kita tengah tu lupa nak jadi isteri betul-betul. Okey, itu biasa. Jadi dikatakan Khadijah tidak pernah membantah Nabi, tidak pernah melawan Nabi, tidak pernah meninggikan suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan kata-kata yang masyhur. Ini hadis Nabi yang sahih. Ini hadis Nabi yang sahih. Ketika Sayyidatina Aisyah, kan dia tunjuk rasa cemburu sekian-sekian. Kata-kata ni, dik, tolong cari, dik. Saya nak baca matan hadis ni. Sebab kalau saya sebut kata-kata Nabi ini, memang rasa sebab. Nabi sebutkan begini. Sesungguhnya aku dirizkikan untuk mencintai Khadijah. Dalam masa sesungguhnya aku diberikan rizki oleh Allah untuk mencintai Khadijah. Masya Allah, Allahu Akbar. Bukan Nabi kata aku mencintai Khadijah ataupun Khadijah mencintai aku sangat sayang kepada Khadijah. Tidak. Tapi Nabi sebut sesungguhnya aku dirizkikan oleh Allah untuk mencintai Khadijah. Nabi menganggap dan Nabi menerima antara bentuk nikmat yang Allah beri. Soalannya Nabi nak kata Nabi yang bertuah. Bukan Nabi bertuah untuk dicintai Khadijah, tapi Nabi kata sesungguhnya aku dirizkikan untuk mencintai Khadijah. Ini qad ruziqatu hub
hubbaha. Boleh ikut saya? Ini qad ruziqtu hubbaha. Hadis sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, sesungguhnya aku dirizkikan mencintainya, mencintai Khadijah. Dia lain kalau ayat saya sangat cintakan Khadijah, saya mencintai Khadijah. Tetapi Rasulullah menyandarkan kepada Allah, sesungguhnya aku dirizkikan, soalannya Nabi lah yang bertuah, bukan mencintai Khadijah, tetapi diberikan rezeki untuk mencintai Khadijah. Balik ni cakap macam tu dekat surah. Alhamdulillah bang, saya bersyukur dikurniakan rezeki dapat mencintai awak. Bukan awak yang bertuah, saya yang bertuah. Saya dapat rezeki untuk jatuh cinta dan mencintai awak sampai hari ini. Awaklah penyebab saya mampu mencintai. Tertulahlah ayat saya tersebut. Sebab lama-lama dah koku dah nak sebut apa sebenarnya. Okay, ayat-ayat saya tersebut. Tapi indah tak kata-kata Nabi? Ada orang kali pertama dengar. Tak pernah dengar Ustazah, ini hadis riwayat Muslim. Nabi declare di depan sahabat, declare di depan isteri Nabi, sesungguhnya ini qad ruziqtu hubbaha, sesungguhnya aku dirizkikan mencintai Khadijah. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Jadi apa kata-kata Khadijah? Jadi kita kena contoh ni. Ibu-ibu muslimat, para isteri, para ibu sekalian, apa yang ibunda kita Khadijah tunjuk hanya untuk isteri. Ini juga untuk mak-mak, nenek-nenek, kakak kepada adik, adik kepada kakak. Kalau ada orang yang sedang bersedih, orang yang sedang duka cita, orang yang sedang down, perkara pertama kalau boleh buat, peluk. Kau boleh selimut, tapi tak ada selimut, peluk ya. Dia dalam kereta, kawan tu tengah menangis, takkanlah tunggu sekejap ya, sampai rumah nanti saya ambil selimut dulu. Tak ada apa yang boleh buat. Kita peluk dia, ataupun gosok belakang dia. Ya Allah, moga kau kuat, moga kau kuat. Ya Allah, ya kau beri kekuatan, ya Allah. Yang kedua, itu tindakan yang pertama. Yang kedua kita buat apa? Contoh ibunda kita Khadijah. Sayyidah Khadijah sebut apa kepada Nabi? Daripada peluk, Sayyidah sebut apa? Wahai suamiku, sesungguhnya Tuhan tidak akan menyanyiakanmu, kerana engkau adalah seorang lelaki yang baik. Engkau menghubungkan silaturahim, engkau membantu orang yang susah, engkau suka memberi makan. Saya Khadijah sebut kebaikan. Ada orang, dia kuatkan orang kau tengah sedih dengan, sabarlah, ini menghapus dosa. Daripada demam sikit lagi demam melarat. Sebenarnya tak salah, memang benar ujian itu menggugurkan dosa. Tapi tidak sesuai perkara itu nak disebut tengah orang sedih dengan down ni. Nak ingat-ingatkan pasal dosa memang betul. Tetapi dari sudut communication, saya dan Khadijah tunjuk contoh, orang tengah sedih, orang tengah bimbang, orang tengah takut, sebut kebaikan. Bayangkan satu hari suami balik ada isu, ada bergaduh ke dengan jawatan kuasa masjid surau ke contohnya. Lepas tu muka dia masam macam sedih termenung. Kita pun tanya, bang kenapa bang? Itulah mencuadat tadi, sedih rasa. Entahlah kenapa dia orang ni. Lepas tu kalau isteri yang lupa kejap jadi isteri, itulah bang saya dah cakap. Saya dah cakap pagi tu, masa seminar awak jangan pergi. Saya dah agak awak akan dipilih. Sekarang tengok jadi apa. Lepas apa jadi DDK. Saya nak pergi melancong pun bayar. Kan ada program majlis lah, surau lah, apalah. Saya kata, ramai isteri, dia bukan menyejukkan. Dia nambah lagi. Agak-agak suami nak cerita tak kalau dah macam tu? Tak ada. Tapi kenapa Nabi boleh menangis? Dan Nabi boleh menggeletar, dan saya Khadijah boleh peluk sebab Nabi boleh jadi diri dia di hadapan Khadijah. Tak perlu nak fake. Kalau takut tunjuk takut, kalau sedih tunjuk sedih. Ramai mana suami-suami sekarang tak boleh tunjuk perasaan. Tak boleh tunjuk, kena diam, kena senyam apa semua. Sebab kalau dia cakap kena balik. Kalau cerita, alah sikit je bang, awak kan lelaki, kadang-kadang saya kena tengok lagi cerita dia pula. Hari tu saya kena kecam gini-gini. Saya tak payah masuk dalam fikiran kita, tak payah.
Tapi bayangkan kalau suami balik cerita ujian dia, anak kita telefon cerita ujian dia, adik kita telefon cerita ujiannya sekian-sekian. Kita terus sebut, Subhanallah, Allah nak naikkan darjat awak ni dengan ujian ni. Awak ni orang yang baik. Walaupun ada banyak keburukan yang rasa, masa ni lah nak sebut. Inilah masanya. Kadang suami tengah masalah, bang awak ingat tak hari tu? Mungkin ni asbab dosa yang awak buat ni. Dan nak sebut dosa. Awak ingat itu awak dengar lagu sampai karaoke apa semua ni, mungkin Allah nak bersih. Bukan waktunya kalau orang sedang hujan nak sebut-sebut dosa. Walaupun ada list menanti tu, tetapi dia tetap ada kebaikan, sebutlah kebaikan. Itu contoh tauladan terbaik bonda kita Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dah sudah baru tahun pertama ni. Sekarang pukul 3 10 minit lagi nak pukul 12. Sekarang ni saya tak kupas dah. Saya sebut poin je. Tahun pertama, boleh percaya ke tak? Boleh percaya sebab saya nak kena gerak ke Terengganu pula. Tapi naik flight. Ada pilot sedang menanti. Pukul berapa rahsia. Okey. Subhanallah. Sebab tua-tua ni dah tak larat nak kereta jauh-jauh. Tim gerak juga kereta. Patut ada kereta gerak juga. Patut fikir-fikir malam tadi suruh encik suami beli tiket. Tengok-tengok tiket tu murah je. Okey, alhamdulillah. Okey, tuan-puan, tahun kenabian pertama dapat wahyu. Masa umur Nabi 40. Tahun pertama, kedua, ketiga bukan sirah, dakwah secara sembunyi. Kena ingat, tulis. Sebab kita ni kan masya-Allah, kalau mencintai Nabi kena tahu sirah. Tiba saya teringat pula cerita lain. Nak dengar cerita tak? Memang cerita je daripada awal, tak ada benda lain lagi. Tapi boleh relate tak cerita tadi? Boleh relate kan? Ingat tak pada tahun 2015 berlaku satu tragedi di Terowong Mina tu, yang mana kematian di Terowong nak pergi melontar di Jamrah. Ada beberapa, tak ramai ketika ini. Yang paling ramai pada tahun 1990. 1990 tragedi Terowong, kembali Terowong apa dah namanya? Muasim. Tragedi Terowong Muasim tu sebab masa 1990 itu je satu-satunya terowong nak pergi melontar Jamrah daripada Mina. Sekarang terowong dah banyak. Nak melontar Jamrah pun dah 4 tingkat. Kita lalu kadang terowong tu sekejap je, lepas tu dah naik tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Sekarang kita Asian dah satu laluan je, satu tempat. Lepas tu lalu jalan-jalan kita akan jumpa kelompok-kelompok kita je, Indonesia, orang-orang Asia je. Sebab dah berlaku pada tahun 1990 lebih kurang. Kalau ikut berita 2,000 lebih yang meninggal dalam terowong tu. Tapi kalau ikut yang sebenar daripada sumber-sumber lebih kurang 6,000. 6,000 yang wafat, yang meninggal dalam terowong Muasim nak pergi melontar. Apa kaitan cerita? Ada kaitan ni. Cerita macam jauh ni Ustazah tu. Okey, ceritanya pada tahun 1990 tu kan ada lebih kurang 6,000. Masa tu rakyat Malaysia dah 150 orang yang wafat. Yang paling ramai rakyat Indonesia lebih kurang 600 orang. Allah diizinkan saya bertemu dengan hamba Allah yang berada dalam terowong dan selamat. Masa haji baru ni. Masa tu saya duduk dekat lobi. Dan masa tu bukan lobi yang saya nak check in. Kalau check in ramai orang. Lobi yang saya nak check out. Jadi tak ramai. Nak tunggu check in kan. Tak ada orang pun kat lobi tu. Lepas hamba Allah ni masuk melalui satu pintu. Dia pun tegur Ustazah gini-gini. Umur dia dah 60. Dia dah pencen apa semua. Sebab dulu dia bertugas kerja di tabung haji. Masuk kerja umur 21, jatuh 22. Dia dihantar bertugas. Jadi hamba Allah ni, dia atas dia dalam 6 mayat atas dia. Dia duduk bawah sekali. Tapi Allah nak dia panjang umur, masa belum lagi saatnya tiba, kepala dia je tak tembus, badan dia semua tertimbus lah. Dan dia bukan berada di dalam, dia berada di permulaan terowong. Dan dia kata ketika itu yang meninggal, ramai meninggal berdiri. Sebab memang tersempit, kena tolak. Meninggal dalam keadaan berdiri, yang bertindih-tindih, mati dalam keadaan lemas, tak cukup oksigen apa dalam tulah, dalam terowong tu. Dan ketika itu jemaah sekarang ni, yang tahun ni berapa jemaah haji tahun ni? 1.7 juta. 1.6 sekian-sekian, dekat-dekat 1.7 juta. Dikata Ustazah, tahun itu haji hampir 7 juta. Hampir 7 juta.
Saya baru tahu, saya kata, saya ingat makin lama makin ramai. Dia kata tak Ustazah, dulu 7 juta, 6 juta, 5 juta. Bila berlaku macam-macam perkara, dilimitkan. Ada kota-kota haji dan sebagainya. Lepas tu dia kata, mayat ketika itu tak boleh nak diuruskan, tak boleh angkut satu-satu dah. Sebab apa? Masih ada juta lagi menunggu nak lalu untuk pergi melontar jamrah. Memang angkat dengan apa itu banyak? Blozer apa? Pokli apa? Beho ya Allah. Sebab saya tak ada beli beho, tak ada kat rumah beho, kita tak ingat beho. Jentolak, betul bahasa Melayu tak apa. Okey, jentolak. Angkat dengan jentolak, terus hantar sebab mereka tidak dimandikan, terus saja dengan pakaian itu. Tak dimandikan apa? Cuma disolatkan, terus masuk ke lubang yang besar kan. Berapa banyak lubang besar? Sebab bukan sikit, ribu-ribu. Dan perlu disegerakan. Macam tu situasinya. Tapi itu belum cerita yang sebenar saya nak cerita. Cerita tu panjang lagi lah. Pada 2015 berulang lagi. Dan Allah takdirkan saya ceramah 3 tahun lepas, 4 tahun lepas macam tu. Ada seorang wanita jumpa saya. Dia kata, Ustazah, saya adalah isteri kepada seorang hamba Allah yang meninggal dalam terowong. Tahu kejadian 2015, awak cari tak maklumat? Hanya berapa orang saja. Tak ramailah daripada rakyat Malaysia. Salah seorangnya suami dia. Sebab apa? Yang meninggal wafat dalam ihram. Dia di kalangan syahid. Sebab itu Arab Saudi, maksudnya para ulama mengatakan tak perlu dimandikan. Memang mereka mendapat syahid dunia, syahid akhirat. Dan mereka tidak perlu dimandikan. Mereka ditanam dengan darah-darah itu. Dan mereka akan dibangkitkan bersama dengan Nabi SAW. Sebab itu bukan sedikit kelebihan fadilat yang mati dalam ihram, lagi-lagi ihram haji. Dia cerita, Ustazah, suami saya salah seorang meninggal sekian-sekian. Saya terus tanya, apa amalan suami? Lalu dia jawab, Ustazah, suami saya tak sihat, saya technician. Suami saya bukan, suami saya orang biasa sangat, Ustazah. Tak adalah amalan istimewa, cuma satu. Dia antara maghrib dengan isyak, selepas baca Quran ke apa ke, dia mesti membacakan sirah Nabi kepada saya dan anak-anak. Dia hafal semua sirah Nabi daripada sejak lahir sampai Nabi wafat. Semua kisah perang Nabi, semua. Sebab apa? Dia dah khatam banyak kali kitab-kitab sirah Nabi. Dia sangat mencintai Nabi melalui membaca, memahami sirah Nabi. Dia kata hampir, saya ni sebab apa? Kami ni mesti lepas, masing-masing solat ke zikir baca Quran, kumpul untuk dia bacakan sirah Nabi. Dah habis dah sampai wafat, dia ulang balik daripada lahir. Saya kata tidak hairan dia bakal bangkit bersama Nabi. Dia mati dalam keadaan syahid kerana dia benar-benar membuktikan dia mencintai Nabi SAW. Sebab itu kalau hari ini tuan-puan dengar saya cerita pasal sirah ni, saya bukan pengajian sirah. Saya background saya syariah fiqh. Tapi bila baca sirah, kat rumah tu ada banyak kitab sirah. Kalau siapa yang tak ada kitab sirah Nabi, malulah nak mengaku jadi umat Nabi Muhammad SAW. Malulah. Malu. Kalau kita cinta suami, kita tahu apa yang Nabi suka tak suka, cerita-cerita suami, pertemuan pertama sekian-sekian, kita tahu. Cerita kisah anak kita, kita tahu. Tetapi suami dan anak tak boleh berhujah di hadapan kita di akhirat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada manfaat sedikit pun harta benda, anak pinak kamu tak boleh tolong kamu kecuali yang datang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang sejahtera. Tapi ada satu manusia yang boleh tolong kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia akan berhujah di hadapan Allah untuk mempertahankan setiap umatnya. Tapi mesti ada syarat-syaratnya. Jadi kalau siapa tak ada kitab sirah dekat rumah, habis ceramah ni jangan tunggu balik rumah. Pergilah kedai-kedai buku, cari satu kitab sirah Nabi ataupun belilah online. Sekarang ada banyak sangat buku yang sangat bagus, senang faham baca. Barulah kita akan menangis baca sirah Nabi SAW. Saya kalau balik baca sirah Nabi, macam-macam buku kitab sirah kat rumah, buku komik yang untuk anak-anak, memang menangis loh. Sampai kita kata, ya Allah, tak tahu seberat ini Nabi ditimpa ujian. Yang kita tahu kan kisah Nabi masa tahun keempat, kelima, keenam. Ini tahun-tahun paling getir sahabat-sahabat Nabi lalu. Nabi diupah oleh penduduk, oleh Abu Jahal, Abu Lahab semua ini
kepada kanak-kanak di Mekah, kalau nampak je Muhammad, sama ada engkau baling dengan batu, atau baling dengan najis, atau baling dengan sampah, balinglah dengan kayu, baling dengan apa yang kamu ada. Jadi bila Nabi keluar daripada rumah, Nabi dibaling dengan pelbagai objek. Dan kita tahu kisah Nabi Muhammad ketika sedang sujud solat di Kaabah, lalu diletakkan apa di atas belakang Nabi? Isi perut unta. Berapa berat isi perut unta? Berapa berat isi perut unta? Lebih kurang 100 ke 150 kg. Unta sendiri berat dia dalam 300 ke 400 kg. Unta memang sangat berat. Perut saja 100 ke 150. Sebab itu bila Nabi sedang sujud, tubuh badan baginda Nabi SAW sedang sujud, diletakkan isi perut unta yang busuk, yang bernanah dengan najis, dengan berlendir, dengan semua, dengan busuk itu, Nabi tak boleh nak angkat sebab terlalu berat. Dan ketika itu siapa yang datang? Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidatina Fatimah masih kecil, masih kanak-kanak. Lalu Fatimah bertanya kepada penduduk-penduduk Mekah, orang-orang yang sedang tertawakan Nabi ketika itu, apa salah ayahku kepadamu? Apa salah ayahku kepadamu? Apa salah ayahku kepadamu? Sebab itu Rasulullah bila peristiwa Sayyidina Ali sekian-sekian, Rasul berkata, sesungguhnya siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakitiku. Fatimah melalui saat-saat yang getih sedari kecil. Kehilangan ibu, melihat penderitaan ayahnya yang dilalui saban hari, saban waktu, tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Bila saya Fatimah tanya, sambil-sambil dia tarik dengan tangannya yang kecil dengan kanak-kanak melihat penderitaan, belum lagi kata-kata makian terhadap Nabi dengan perkataan keji, Sayyidatina Fatimah menarik, mencari-cari isi perut sikit demi sedikit. Kemudian Rasulullah pun berkata, wahai Fatimah, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya Tuhanku, Tuhan kita, sesungguhnya Allah menjaga ayahmu. Sesungguhnya Allah menjaga ayahmu. Sebab ada sahabat merasakan bahawa di mana Allah, kenapa tak jaga kekasihnya? Di mana Allah, kenapa tak turunkan pertolongannya? Dalam saat Fatimah tertanya-tanya, Rasulullah terus cakap, sesungguhnya Allah sentiasa menjaga ayahmu, wahai Fatimah. Subhanallah. Ada satu ketika Nabi sedang solat ataupun Nabi sedang tawaf, datanglah seorang lelaki menggunakan satu kain, dia terus melilit leher Nabi dan memenggal. Maksudnya nak penggal, maksudnya tarik kuat-kuat sampai Nabi tak boleh bernafas. Sampai Nabi tak boleh bernafas, ditarik kuat-kuat. Dikatakan selepas itu memang berbekas merah lebam leher Nabi, bukan tarik acak-acak, tak, tarik kuat-kuat. Lalu dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun berkata, lepaskanlah lelaki ini. Kenapa engkau mahu membunuh seseorang yang hanya berkata bahawa Tuhannya adalah Allah? Ini kata-kata yang sangat hebat. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada orang yang sedang menarik, kenapa engkau mahu membunuh seorang lelaki yang kesalahannya bagi kamu kerana dia berkata Tuhannya Allah? Soalan Syekh Abu Bakar nak suruh penduduk Mekah ingat balik, Muhammad ni lah yang kau puji dulu, Al-Amin, lelaki yang paling amanah, engkau simpan harta-harta yang berharga di rumahnya. Inilah lelaki yang engkau berkata bahawa apa pun kata-kata dia semua benar belaka, yang engkau hormati, yang engkau segani. Dan bila dia berkata Tuhanku adalah Allah, apa jenayah dia? Kenapa kau sampai nak bunuh dia? Adakah dia melakukan kezaliman? Adakah dia telah melakukan sekian? Adakah dia menipu kamu? Adakah dia mengambil hartamu? Tidak. Kesalahannya bagi kamu adalah mengatakan Allah itu adalah Tuhan dan kamu ingin membunuhnya. Lalu lelaki itu terus melepaskan. Maksudnya saat ini yang Abu Bakar main logik je. Kau nak bunuh seorang lelaki hanya berkata Tuhan itu adalah Allah. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan muslimin-muslimat, kita tak sempat dah. Masa kita dah habis dah 12.4 minit dah. Tadi saya cerita, tapi saya nak tutup juga cerita Sumayyah, ringkas, pendek. Sebab belum cerita kisah seorang wanita. Sumayyah, suami dia nama siapa? Yasir. Anak dia nama Ammar. Keluarga Yasir. Sumayyah, suaminya Yasir, anaknya Ammar. Disebut keluarga Ammar, keluarga Yasir. Apabila masuk tahun ke-4 Hijrah, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk buat dakwah secara terbuka. Lalu Nabi naik di atas
Bukit Safa. Sebab Bukit Safa ketika ini, kalau siapa-siapa naik, penduduk Mekah auto akan berkumpul. Sebab tahu orang yang dibenarkan naik orang tertentu saja. Dan kalau ada yang naik di atas Bukit Safa, mesti nak buat pengumuman penting. Jadi itulah tempat perhimpunan. Sebab masa tu bukan ada speaker ke apa ke. Bila ada tu orang naik atas Bukit Safa, maka diberi hebahan lah, jiran-jiran okey. Mereka pun terus berkumpul. Dan Rasulullah pun berkata, menyatakan bahawa dia Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah, Rasul dan Nabi. Maka Abu Jahal pun berkata, wahai Muhammad, adakah engkau mahu kami tinggalkan Tuhan-Tuhan kami untuk Tuhan kamu yang satu? Sebab apa? Mereka ada ramai Tuhan. Tuhan Lata wal Uzza, Tuhan matahari, Tuhan bulan, Tuhan menguruskan rezeki, Tuhan menguruskan laut. Semua Tuhan-Tuhan yang berbeza. Seolahnya dia main akal logik. Adakah engkau nak suruh kami tinggalkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak untuk Tuhan kamu yang satu? Dia rasa dia menang, tetapi Rasulullah memberikan kefahaman, penjelasan selepas itu bagaimana hebatnya Tuhan yang satu boleh menguasai dan mengalahkan dan boleh menguruskan alam pada detik yang sama keseluruhan makhluk. Subhanallah. Lalu bermulalah selepas itu dakwah secara terbuka dan bermula penyiasaan demi penyiasaan. Pernah tertanya tak, dakwah secara sembunyi 3 tahun pertama ketiga itu berlaku macam mana? Rasulullah akan pergi mengetuk, memberi salam kepada rumah ke rumah, dan Nabi akan menyampaikan dakwah, tiada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya aku dilantik menjadi Rasul sekian-sekian. Lalu Nabi kata, kalau engkau terima sekian-sekian, kalau engkau menolak, maka tolong rahsiakan. Itu namanya dakwah rahsia. Tolong rahsiakan. Sebab Nabi tahu ada orang-orang yang tak boleh tahu. Jadi sepanjang 3 tahun itu, itulah dakwah Nabi. Kalau orang tak terima, tak apa, tak ada masalah, macam itulah lebih kurang. Maksudnya, it's okay. Maksudnya, tak ada menipu apa-apa, tapi tolong rahsiakan. Jadi Nabi terus mengetuk, sampailah perlu terbuka, Nabi pun naik ke atas Bukit Safa. Jadi antara yang pertama, di Heret, ke tengah padang pasir, di khalayak ramai, iaitu 3 beranak, Sumayyah, Yasir dan Ammar. Ammar bin Yasir ini umur kata lebih kurang 18 ke 20, maksudnya remaja. Kemudian Sumayyah didera, macam-macam lah, semua didera, dipukul, disepak terajang dengan penderaan yang sangat dahsyat. Kemudian mereka juga didera dengan mental, contohnya Yasir, suaminya Sumayyah dikatakan apa? Wahai Yasir, engkau mana marah engkau sebagai seorang lelaki, sebagai suami? Tengok bini engkau ni, bini engkau ni memuja dan menyebut nama lelaki lain. Dia sanggup matikan lelaki lain. Dia sedang mencintai lelaki lain. Mulut dia sedang menyebut-nyebut lelaki lain. Mana maruah engkau sebagai lelaki, sebagai suami? Macam itulah lebih kuat. Dari segi mental apa semua torture. Dan yang pertama syahid di dalam Islam. Syuhada pertama dalam Islam adalah Sumayyah. Bukan hanya syuhada wanita, dia juga syuhada wanita dan lelaki. Walaupun adalah pendapat-pendapat lain, tapi pendapat yang paling kuat, syuhada pertama adalah Sumayyah. Bagaimana Sumayyah apabila Nabi lalu dan melihat bagaimana penyiksaan yang dilakukan. Mereka seksa dekat ramai supaya amaran. Kalau kau masuk Islam, inilah yang akan berlaku. Satu keluarga kena seksa. Bila Nabi melalui Sumayyah, Ammar dan juga Yasir, bila Nabi melalui, sebab apa? Ketika itu maksudnya ada halangan-halangan untuk dilindungi. Umat Islam masih sikit, belum mampu lagi nak lawan. Jadi bila Nabi lalu, Nabi berkata, ini yang ada dalam nasyid Sumayyah ini. Apa kata-kata Nabi? Saya kalau nak nasyid tak jadi, memang terlalu dalam. Tapi bersabarlah, wahai keluarga Yasir. Macam mana? 1, 2, 3. Allah Yasir bagimu syurga di sana. Macam sedap kan? Sikit-sikit je. Saya tak boleh tunjuk sana, nanti kalah kamu kerana sikit. Puan-puan, itu adalah kata-kata Nabi. Itu sabda Nabi. Nabi bersabda, melewati penyiksaan keluarga Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, syurgamu menanti di sana. Ataupun kalau kita baca hadis Nabi itu, bersabarlah wahai keluarga Yasir, tempatmu adalah di syurga. Lepas dengar kata-kata Nabi, Sumayyah tersenyum. Bila Sumayyah senyum, Abu Jahal ni dengan yang sedang menyiksa bertambah geram, terus disuruh. Kita faham suka?
Sula ni masuk daripada bawah ke atas. Ditombak, disula dengan tombak yang menembusi daripada kemaluan sampai ke atas. Maksudnya mereka kalau saja-saja nak bunuh, boleh bunuh dengan cara lain, tapi bunuh dalam keadaan yang mengerikan, nak beri ketakutan kepada penduduk-penduduk Mekah. Lepas tu Yasir pula diseksa sampai mati. Kemudian kita tahu akhirnya Ammar mengikut apa yang dipaksa oleh Abu Jahal sebut. Lalu Ammar pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, biar aku sembuh anda pada lidah, bukan pada hati. Rasulullah berkata kepada Ammar, wahai Ammar, kalau kamu menghadapi situasi yang sama, kamu ulang perkataan yang kamu sebut. Sebab apa? Abu Jahal paksa supaya menyatakan bahawa Allah itu bukan Tuhan, Muhammad itu bukan Nabi. Jadi Rasulullah menyatakan bahawa dari sudut hukum syarak, kalau kita dipaksa oleh musuh untuk menyatakan perkataan-perkataan musyrik, tetapi dalam keadaan hati kita tidak redha, maka kita dibenarkan. Yang memilih syahid, maka yang memilih untuk mempertahankan. Ada seorang sahabat Nabi, ini saya kena sebut juga. Dia adalah hamba kepada tukang besi, pemilik tukang besi yang terkenal Mekah. Tahu dia selesa macam mana? Cuma saya tak ingat nama dia. Tak silap saya nama dia Khambar. Cuba awak cari, saya rasa nama dia Khambar. Sebab dia hamba, bila dia masuk Islam, dia punya majikan ni, pemilik ni buat apa? Dia mencucuk besi itu yang dipanaskan sampai merah, dia cucuk setiap tubuh badan. Dikatakan tidak ada satu inci pun tubuh badan Khabbab. Betul ke Khabbab? Khabbab bin Al-Arab ini, melainkan ada parut tempat kesan cucuhan. Dan bukan setakat itu, dia bukan dihidangkan di atas bara api, kemudian dia dibaringkan di atas bara api, dan dia menyebutkan bahawa bara api itu padam kerana kulit, isi dan lemak dia yang menipis sampai bara itu terpadam. Sehingga dia tidak sanggup lagi dia bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak sanggup lagi dengan penyiksaan. Mintalah pertolongan dengan Allah. Lalu apa Rasul jawab? Bersabarlah. Sesungguhnya umat terdahulu ada yang disikat hidup-hidup dengan sikat besi, sehingga setiap kulit-kulit itu tercabut kesiat. Sikat besi yang panas kesiat. Subhanallah, itu sebahagian sikit sangat kisah sirah. Sebab itu kalau kita baca dalam keheningan, baca surah-surah, kita akan menangis. Dan kita mula menyadari ujian kita sangatlah sedikit berbanding golongan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu yang mempertahankan agama Allah. Kita kena kecam dengan mulut pun kita macam, aku tak nak nasihat ada orang, serik lah. Sebab apa orang tu cakap? Kau ingat kau bagus sangat? Dah, itu pun kita dah serik dah. Subhanallah. Jadi para wanita, para muslimat sekalian, Alhamdulillah, jadilah wanita yang kuat. Tutuplah lembaran yang melukakan yang lepas. Sebab apa yang meluka, apa yang sedih, apa perbuatan khianat, perbuatan jahat, perbuatan zalim manusia kepada kita sebenarnya tak boleh mengapa-apakan kita. Tak boleh apa-apakan kita, kecuali kita membenarkan dia melukakan kita berkali-kali. Dengan apa? Bisikan syaitan supaya kita ingat balik. Luka lama berdarah kembali. Benda-benda lama kita tak betul-betul tutup. Sebab syaitan tahu titik lemah kita. So ingat-ingat balik apa yang suami buat dulu, ingat-ingat balik apa ex-boyfriend buat dulu, ingat-ingat balik scammer buat kita sekian-sekian. Ingat balik perkataan anak yang melukakan, ingat balik perbuatan menantu. Padahal benda tu dah ditutup. Tetapi syaitan akan bisik, dia tahu. Dia dah ada dah cerita. Sebab Qori tu kan memang kembar kita. Dia tahu apa yang kita lalui. Dia tahu kalau usik makcik ni dengan laki dia tak heran. Sebab dia pun tak kisah dengan laki. Tapi kalau usik dengan anak, oh makcik ni memang dia akan hilang diri dia. Dia tak keluar rumah lah, dia terlalu sedih lah. Jadi dia asyik lah cucuk-cucuk dengan anak. Dia cucuk bahagian mana titik lemah kita. Sebab Qori tu kan macam kembar, dia tahu semua. Explodia. Ikutlah, sebutlah macam mana. Maksudnya jurnal kehidupan kita ya, sejak kecil sampai sekarang. Dia tahu semua history kita. Jadi setiap kali itulah kita kena ada benteng, kan, benteng. Benteng, kita tutup semua ujian Allah dengan kalimat wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Aku menyerahkan urusanku, masalahku, kesedihanku, kebimbanganku kepadamu ya Allah. Engkau mau melihat keadaan hamba-hambamu. Surah Ghafir ayat 44. Surah Ghafir ayat 44.
Wallahu a'lam. Saya mohon maaf salah dan silap. Semoga bermanfaat perkongsian pada hari ini, membangkitkan semangat juang kita, menguatkan dan membangunkan kekuatan dalaman kita menjadi wanita salihah, wanita yang kuat, wanita yang tenang, wanita yang sabar dengan apa jua ujian, wanita yang redha dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun lepas ke 2 tahun lepas saya ceramah di sini, saya santuni semua sampai orang terakhir. Ada viral satu video saya dengan artis kat sini. Ingat lagi. Jadi kali ini saya tak dapat buat macam tu, takut terlepas kapal terbang. Sebab pilot tu tak angkat telefon saya. Jadi saya memang tak boleh ambil risiko tu. Subhanallah, lepas ini saya tak dapat sendiri nak salam-salam, nak peluk-peluk semua walaupun saya sangat suka untuk melakukannya. Macam yang lepas-lepas pun saya lah orang tak akhir balik. Semua orang dah kenyang dah kat bawah. Bola saya pergi makan macam itulah. Tapi dalam hati saya sayang ibu-ibu muslimat sekalian, anak-anak, adik-adik dengan anak-anak, kerana Allah dan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lupa dia Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak pedih, jangan tutup dulu. Minta izin, pengumuman pertama, sebelum kita pulang, marilah kita infak kepada rumah Allah yang menjadi asbab perhimpunan kita hari ini. Mudah-mudahan sedekah itu menjadi saksi sebagaimana Nabi sebut, sadaqatul burhanun, sedekah adalah saksi dan bukti di akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan kita menjadi saksi dan bukti kita di akhirat kelak dengan hasil sedekah kita. Pengumuman yang kedua, subhanallah, di luar sana nampak tak tu sebelah kiri tu, dengan pembuatan nampak tutup pintu-pintu lain, itu saja yang dibuka, supaya mereka tak boleh elak. Di situ adanya galeri Ustazah Asma Harun dibuka. Setiap jualan itu sebenarnya menyumbang kepada perkampungan Al-Hijrah. Olive tu, siapa yang makan olive? Ada siapa yang dah makan, dah cuba produk olive tu? Olive guard. Apa tu? Minyak zaitun tu lah. Kalau siapa yang tak tahu, rasa macam dah viral sangat. Tak apa, cari je olive guard tu. Alhamdulillah, dan semua ni sangat ramai yang sangat dapat banyak manfaat. Tapi stok sangat terhad dan macam-macam lagi lah. Tapi saya nampak macam barang tu tak berapa banyak. Macam tak ada barang jadi kejualan kat bawah. Itulah, macam tak ada barang lah. Jadi silalah habiskan ya. Tolong habiskan. Setiap pembelian adalah sumbangan langsung kepada perkampungan Al-Hijrah. Pengumuman ketiga, tapi masa memang dah suntuk, saya faham masing-masing ada tulisan. Saya nak mengajak, tadi ada tak yang buat iklan ya sebelum saya sampai? Ada dah. Dah ada buat iklan tu, tak apalah. Sebab nak ajak pergi jalan-jalan. Kan satu naik cruise bersama dengan Ustazah Muzainah dengan saya kan. Dah ada tu, dah ada tak edaran? Nanti tengok flyers. 3 hari 2 malam je. Jumlah naik kapal sama-sama. Saya pun first time. Yang kedua pergi Andalus. Awak tunjuk kepada yang di media sosial. Spanyol, Portugal. Kan kita peminat bola kan. Sebenarnya Spanyol, Portugal dengan Morocco. Sebenarnya kita nak pergi kepada titik. Kena tunjuk yang lain. Okay. Lepas tu yang ketiga, umrah bulan 12. Semua usaha-usaha ni bukan pergi jalan saja-saja. Dia kembara ini. Kembara sirah. Di Morocco, Andalus tu ada banyak makam para sahabat Nabi dan sebagainya. Empayar Islam terbesar dunia tu. Jadi kita nak jejak-jejak itu. Okey, jadi ini Andorra ni bersama Ustazah Muzainah. Jadi kita akan buat program lah, tapi tak jelas sampai program tak berhenti. Ada waktu rehat, dia faham. Subhanallah, ni cuti kan, suami nak ajak makan luar kan. InsyaAllah. Subhanallah, alhamdulillah, itulah saja pengumuman yang bermakna. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. I love you more. I love you semua. Mabih nak peluk-peluk semua. Saya letak mic ni, saya bergerak ke belakang terus ya. Jadi tak adalah kamu aman. Kalau saya duduk situ jadi cerita lain. Bukan sombong. InsyaAllah, kalau datang ke perkampungan Al-Hijrah, saya akan satu ni sampai orang tak akhir. Program saya di perkampungan Al-Hijrah, tempat kami tu, tadi ada tak yang cerita sebentar macam di perkampungan Al-Hijrah tu, hujung bulan ni, jumpa datang, kita mula 8.30 solat tasbih, saya dan imam. Lepas tu sambung kitab Bidayah Al-Hidayah, Mutiara Bidayah Al-Hidayah. Lepas tu sampai orang tak akhir, sampai pukul 3 petang tu saya akan tunggu. Jadi waktu itulah kita boleh berkasih sayang dan beramah mesra dan berjamur selfie
Wallahu a'lam. Selamat menyambut dia. Selamat menyambut hari Hijrah. Masya-Allah. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tunjuk dik kat depan ni. Bye-bye semua. Kamera menghadap ke sana. Okey, ramai lagi pun yang nak tengok kamera. Okey, bye-bye semua. Masya-Allah. Okey. Sama-sama. Boleh. Tolong duduk. Tolong dulu. Jadi,